Anda pernah berdepan tak dengan kawan yang jenis suka minta support? Contohnya ada meeting kan, dia minta kita, ya betul kita dengan dia kawan dan dia minta tolong kita untuk support dia dalam meeting, untuk support dia punya proposal ke apa-apa idea ke usul ke. Ada tak pernah jumpa kawan jenis macam ni? Okey, kalau ada jumpa kawan yang jenis macam ni, macam kita nak handle dia. Kerja ialah kerja lah kan. Tapi takkan ya sebabkan kita kawan, awak nak kita support awak punya proposal, awak punya idea, awak nak kita macam kita bagi undi lah kat awak masa meeting tu. Boleh ke macam tu? Kalau ikutkan kerja ialah kerja lah. Kita kena ada lah dia punya batas sempadan tu kan. Kawan ialah kawan lah. Dia tak boleh lah nak mix benda tu. Dia tak boleh jadi macam ni. Sebab kita kalau ada kawan jenis macam ni, kalau saya memang sorry to say lah, saya direct je cakap. Sorry lah, kita ni sekarang dalam kerja, awak tak boleh campur aduk kan, kawan ialah kawan. Kita kena ada dia punya batasan kat sana. Tak boleh lah disebabkan awak kawan saya, benda saya nak support. Betul-betul. Betul-betul bos, ni bagus ni dia punya usul ni. Saya memang betul-betul bagi 100% punya support lah kat dia. Idea ni memang bagus. Padahal apa benda pun kita tak tahu pasal idea tu. Ya ke berkesan? Tak. Kita support je sebab dia kawan kita. Kalau anda ada environment yang macam ni, tak tahulah berapa lama anda akan stay kat dalam company tu. Sebab lama kelamaan bos dia mesti boleh hidu kita punya ni perangai kita ni, yang mana kita asyik nak support Puan Siti. Puan Siti dengan Puan Aminah ni kamcing. Jadi kalau dalam bahagian kerja, berkemungkinan kita akan cuba nak cover dia. Sebab dalam meeting, bos dah nampak dah kita suka support sangat si Aminah ni. So tak mustahil bila di luar meeting, si Siti ni mungkin akan cover si Aminah. Si Aminah ni mungkin akan cover si Siti. Jadi kalau ada suasana yang macam ni, memang tak elok lah untuk office tu. Sebab tak mustahil si diorang dua ni akan cover antara satu sama lain. Kalau ada something yang orang cakap mislead lah, benda yang tak sepatutnya dah berlaku, Siti ni mungkin akan cover Aminah. And then mungkin kalau Aminah ada buat apa-apa yang tak sepatutnya, si Siti akan cover Aminah. Jadi ikutkan tak elok lah relationship yang macam ni. Kita kerja, kita kena differentiate. Waktu kerja, kalau you salah, tetap salah. Bukan sebab you kawan, I nak cakap you betul-betul. Okay? So kalau kita ada relationship yang macam ni, memang tak elok lah dalam satu company tu. Sebab berkemungkinan akan ada something yang tak elok happen dan akan adalah orang yang cuba nak cover kat dalam tu. Dan bila dah meletup, masa tu takut dah terlambat kita nak betulkan balik benda tu.